Sebab tu kita bunuh ni, kalau tak sengaja pun kita kena bayar kifarah. Antara tak sengaja ni, kita pergi bawa kereta derah, kawasan budak melintas sekolah, kita langgar budak. Kalau kita tahu, tuan-tuan, acu tadi Tuhan laknat dah, kawasan tu dia tunjuk dah, kawasan sekolah, dan waktu sekolah kita pederah duk kira, langgar sungguh, hukumannya neraka Jahannam. Kalau dia nak kata tak sengaja pun, dia hampir sengaja. Bukan tak tahu waktu sekolah, benda orang tanya nak pergi kalut mana, dia kata saya ada kerja. Acu senjata Tuhan haram, bawa kereta bahaya dalam kawasan yang mana orang lalu lintas, yang boleh membunuh orang. Dan ini, tapi saya tidaklah sokong AES. Yeah. AES tu tak apa, pemanduan berdisiplin ni kita sokong, tapi dia pelik sikit, saya pun tak tahu. Saya kata kiamat ni ada tanda-tanda dia, tanda besar, tanda kecil. Pilihan raya pun ada tanda dia. Salah satunya bila dekat pilihan raya, dia punya saman jalan raya pun banyak. Tak tahu pasal apa, betul ke tak, atau mungkin saya silap pasang apa. Tapi yang pentingnya ialah tak ada masalah di negara-negara, kebanyakan negara-negara maju mereka masukkan, tapi letak pada kawasan yang padan lah kan? Kawasan yang dianggap kawasan kemalangan, kerana tujuannya nak menghalang kemalangan kan. Lepas tu kita letak kawasan yang orang tak ada, kena mandu pula 60, 50 tengah malam, pukul 3 pagi. Lepas tu kena zaman. Tu memang nampak lah ini mudah kan. Dan kemudian beri amaran, kerana tujuannya ialah untuk bagi orang slow. Dia dalam sistem kita punya apa nama, kita panggil apa, tom-tom. Dia UK panggil tom-tom dengan kita punya apa, navigator kita tu, yang kita boleh trace dia punya tempat. Dan kemudian ataupun dia tanda bahawasanya kawasan ini ada kamera. Bagus lah, sebab nak bagi orang slow ya. Kalau ada hantu kutu duk pederah tak apa, dia kena, dia bayar kan, supaya kawasan ni kawasan bahaya, kawasan bahaya.